ada TTS RSO. Tapi aku tak bawa lah 15 aku bawa motor ni, motor CB aku ni. Sebab 15 aku tu aku dah plan nak jual. Jadi rotek, insurans apa semua tu tak ada lah, dah tak hidup. Tapi TTS ni malam TTS ni baru start. Jadi petang ni aku nak pergi rumah member aku dulu, Encik Adi. Aku nak belajar fly drone dulu. Bukan drone yang biasa tu, drone FPV. Sebab drone biasa aku dah bawa dah main. Yang FPV ni lah, sebab aku plan nak beli FPV. Jadi sebelum aku nak beli tu, aku nak test dulu lah member aku punya kan. Kalau ngam aku angkat, kalau tak ngam aku beli drone biasa je. Jadi kita pergi dulu rumah dia, kita tengok lah. Dia suruh dia ajar sikit-sikit. Sebab aku fly drone FPV ni kat simulator je aku nak fly. Ini exhaust aku tak tukar lagi. Aku tak sempat tukar. Itu pakai sebab nak meriahkan majlis member kita Iskandar. Pakai exhaust ni top memang mati lah, sebab rabak habis exhaust ni. Aduh, tak sempat tukar. Okay, kita dah sampai Keluang. Oh, banyak kereta ni. Tumpang lalu. Okay. Lalu. Ada JCB. Aku ada tengok satu video orang bawa JCB ni. Sebenarnya boleh laju tau JCB ni sebenarnya. Tapi aku macam tak pernah nampak JCB tu bawa laju. Kenapa kan? Dah punya number plate. What the fish? WTF. Okay, ni member yang kita cakapkan tadi tu ajar FPV nak punya Cik Adi Avatar. Tapi aku tak nak try yang pakai controller dia tu, nak pakai yang motion. Nak fly, dia bukannya gerakkan macam ni tau. So? Dia gerak dia macam ni, gelangan tangan ni. Oh, okey. Ni tolak ni atas, ni turun. Oh, pakai tengah tu. Right. Member kita kat korang lagi dah sampai. Kena tekan ni throttle. Oh, okey. Throttle tekan ke depan. Kita bawa alih ke mana lagi. Tapi kalau dia nak ke belakang je ni. Nak belakang tolak ke depan. Tolak ke depan gitu lah. Ya, itu member kita. Amar. Dia kan kalau nak ni, kata kita tak bawa apa kan. Tak dia punya. Aku nak beli nanti. Dia tak gerak tau, macam mana kalau view tu. Tengok test. Nampak kalau view tu ada tak? Ada kan? Ada. Lepas bila kita tekan ni sikit je. Dia macam tak ada rasa sangat pun, nampak? Ada gerak sikit. Contoh apa? Ke depan je? Ni nak aktifkan pergerakan dia, nampak? Oh. Dia nak ke depan lah macam ni. Ikut ada bulat tu kan? Nampak bulat tu? Itulah tempat yang dia tuju. Ataupun yang tengah tu lah. So better kalau tak pandai main kat tengah-tengah atas-atas je, tinggi-tinggi. Selamat lah. Selamat. Guys, kita tengah test fly. Kalau ada siapa plan nak beli Avatar ni, boleh consider untuk orang-orang yang first time. Terima kasih untuk Cik Adi yang dah kasih kita test. Boleh consider untuk beli. Spare part tu. Spare part dah apa? A few moments later. Okay guys, kita dah settle lah urusan kat rumah Encik Adi. Ni sekarang ni kita nak pergi ke Petronas sebelum tol Air Hitam. Diorang RV kat sana untuk TTS malam ni. Kita si minyak kat sana je lah. 7.27 pukul 8 diorang dah gerak.
kita dah sampai dah Petronas. Dah isi minyak dulu. Diorang pun kumpul kat sini. Tapi tak tahu dah dekat mana diorang. Ada ke? Mana? Tak nampak pun. Isi minyak dulu. Kat mana diorang? Petronas ni kan? Sebelum tol. Kita tunggu kat tol. Bismillah. Isi. Sabar. Marah pula. Hei. Tuak pam pun nak menekan-nekan orang isi minyak. Sabar. Kat mana diorang? Orang parkir mana? Tengok clear. Kita tunggu kat tol. Kan ada Petronas lain. Aku rasa Petronas sebelum tol ni lah. Ayah, kita tunggu sini sekejap lah. Tanya dalam grup. A few moments later. Okay guys, kita dah message. Rupanya dekat Petronas yang kat seberang sana. Hey, susah betul kalau ada dua Petronas yang berdekatan dengan tol. Tak tahu mana satu Petronasnya. Kita gerak sekejap ke sana. Diorang tunggu kat sana lah. Lah. Alamak. Kita nak masuk sana. Jadi belakang sikit. Ya. Hup. Sampai. Assalamualaikum. Salah. Fotografer. Tu lah. Ha? Tak, dia tak buka helmet, tak takam. Eh. Lama tak nampak kan. Okay, kita dah sampai. Ni geng-geng Areso. Ni terus direct ke sana ke apa? Aku kena... Tak ada berhenti. Harus saya pasal ni Kan pula terajak ni kan. Tak, dia besar lain. Dia dulu. Tak ada hari ni, tak laju lah. Tak ada minta sedenak jangan jam ke? Aku nak kereta. Oh, kau nak kereta ke? Motor aku mana dia dah? Oh. Okay, kita nak gerak ke depan tol. Tunggu yang lain kat sana. Tunggu yang lain. Lagi 2 orang dah sampai, 2 biji. Lagi nak gerak. Hai, rindu R15 aku. Tak bawa sebab rotek dengan insurans tak hidup. Hidup abang. Ah, hidup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 biji kereta. Tadi tu. Okay, kita nak gerak dengan yang lain. Semua dah sampai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bergerak ke Kulai.
Ya, geng-geng RSO. Mana black? Black? Mana black? Hilang black. Oi yo. A15 dia ada api. Okay guys, kita dah sampai Tol Kulai. Kedainya pun dah dekat depan tu je. Jadi kita berhenti dulu, kita tunggu dekat ni lah. Tunggu yang lain kat belakang tadi. Okay, dekat Tol. Tadi hujan sekejap. Okay, masing-masing dah sampai. Kita nak terus ke ni lah, kedai. Okay, kita dah sampai Azlan Seafood. Okay, kita dah sampai ke lokasi untuk makan hari ini, Azlan Seafood. Salam sekali lagi, salam sekali lagi, salam sekali lagi. Salam sekali lagi, salam sekali lagi. Bawa sampai, bawa sampai. Salam sekali lagi, bawa sampai, bawa sampai. Okay, ini yang ada malam ni, Azlan Seafood. Nampaknya memang recommended lah. Mana yang datang Kulai, boleh singgah lah sini. Azlan Seafood. Betul-betul dia keluar daripada tol tu, standby belok kanan sebelum Petron. Keluar daripada tol lah, sebelum Petron. Dulu. Ada okey ke? Sama-sama pula tiba. Lapar, ada lapar. Lapar sebab angin naik. Lapar. Awal lapar. Kita makan Prabu Migi. Masalahnya kita boleh tekan brek. Okey, sekarang dah ramai dah. Yang boleh siap makan eh? Settle. Clear. Clear. Aku sayur je.